Macam mana tuan-puan nak ada simpanan setahun lebih kurang RM10,000 dalam bentuk emas? Kalau tuan-puan nak tahu, kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save supaya video ni boleh jadi rujukan untuk masa akan datang. Jangan lupa juga tag kawan-kawan supaya kita semua hari ni dapat belajar perkara yang baru. Yang pertama tuan-puan, cara nak dapat RM10,000 dalam tempoh setahun dalam bentuk emas. Yang pertama tuan-puan kena buka akaun emas Gap dahulu. Cara nak buka boleh isi beg biru dekat bawah. Bila dah ada akaun emas Gap ni tuan-puan, setiap bulan cuba konsisten simpan 2 gram satu bulan. Cukup 12 bulan bersamaan dengan setahun, tuan-puan dah ada simpanan lebih kurang 24 gram emas. Dan kalau tuan-puan nak tahu 24 gram hari ni, harga dia lebih daripada RM10,000. Yang menarik tuan-puan, 24 gram tu, harga dia makin tahun makin meningkat tuan-puan. Kalaulah tahun ni 24 gram lebih kurang dalam RM10,000 lebih, setahun yang berlalu nanti mungkin dah lebih daripada RM10,000. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa nak saya bantu simpan emas di Public Gold, boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.